Jurulatih Sri Pahang, Fandi Ahmad enggan mengulas lanjut berkenaan pengadil perlawanan mahupun rekod lalu ketika tumbang di tangan Johor Darul Ta'zim, JDT, pada final Piala Malaysia. Pada aksi final itu, Sri Pahang bermain cemerlang apabila berjaya memimpin permainan seawal minit ke-15 sebelum 2 gol oleh Bergson dan Arif Aiman memastikan gelaran juara buat JDT. Walau bagaimanapun, perlawanan epik ini dicemari dengan insiden layangan 2 kad merah masing-masing buat Park Jun Heong dari JDT dan pemain Sri Pahang, Sergio Aguero di awal aksi. Menurut Fandi Ahmad ketika di sidang media, pelantikan pengadil perlawanan tiada kena-mengena dengan beliau malah tidak mengetahui berkenaan rekod lampau pengadil ini. Itu tiada kena-mengena dengan saya, bukan tugas saya kerana sesiapa pun yang melantik pengadil ini, mereka perlu tahu lebih dalam tentang ini, rekod lampau pengadil, kata Fandi Ahmad.